Try lah, kita try. Roblox. Aku lah sampai pukul 12 je dah. Kalau tak ramai kan, aku lah sampai pukul 12 je. Lepas tu mungkin aku end stream. Tidur lah ke Sun? Tidur lah ke? Discovery. Benda siap. Recovery. Error communicating pula. Apa benda ni? Tak. Memang Roblox ke problem? Aku rasa macam Roblox lah yang problem. Thank you mana tap screen. Ni macam best Game apa guys? Game apa? Mastika. Oh, Mastika ni pun ada juga orang cerita kat aku. Mastika ke? Malaysia Horror Story. Mastika lah. Siap. Baik tu. Okay lah, Mastika. Okay. Mastika 2K ada apa? Berapa lagi? 70, 30. 30 like lagi. Ya ke 30? Betul. 30 lagi. Let's go. 2K like Mastika. Kita main Mastika. Ke kalau korang ada suggestion, beritahu je. Aku okay je main mana-mana game. Jangan game pelik-pelik cukup lah. Weh, jadi ke guys diorang nak ban Roblox tu? Yang ada kes John IS sebabkan Roblox tu, aku rasa tak adil tu. Aku rasa tak adil lah dia nak salahkan Roblox semata-mata sebab ada budak yang buat benda. Kau bayangkan dalam berjuta orang yang main Roblox ni, cuma ada 1-2 individu je yang buat masalah. Terus dia nak salahkan satu Roblox. Kau rasa adil ke? Tak adil tu. Sumpah tak adil. Roblox ni ada berjuta-juta orang tau yang main. Tapi sebabkan ada 1-2 budak je yang buat masalah, terus satu Roblox yang disalahkan. Kau rasa adil ke? Tak adil tu. Kita main macam-macam. PUBG, GTA, apa lagi? Pau tak ada kaitan lah. Baik kau salahkan Pau je. Budak tu bunuh kawan dia, baik kau salahkan dia sebab dia main Pau je. Kan bagus. Tak adil tu. Nak salahkan Roblox. Aku bukan nak baik kat Roblox. Cuma aku rasa macam tak adil lah. Kau nak kena mention game tu punca dia buat masalah. Aku rasa tak adil. Ya, memanglah dia main game tu dia terobsesi. Tapi aku rasa simply apa lagi lah yang disconnect ni. So just kamera lagi. Dia sebab aku pakai ni. Mention tu, aduh. Kena restart lagi kamera ni. Papi lah. Lawak dah macam ni.
Sebab aku pakai extension, kamera dengan mic ni aku pakai extension. Tak cukup dah nak cucuk dekat laptop. Ni mana pula kamera aku ni? Dah kenapa kamera naik ke atas sini? Sabar ajap, sabar ajap. Suara dengar lagi. Mana kamera dah? Sebab dia. Dah ada okey. Oh, baik dah ada okey tu. Korang main terbaik lah tu. Jom kita try main game Mastika pula. Last lah. Habis Mastika ni kita end lah. Boleh. Tengok lah. Kalau dapat banyak sambutan, aku sambung sampai pukul 2. Sampai pukul 1 pun boleh tak? Sampai pukul 2 lah dua. Tengok lah, kita tengok sambutan. Kalau ramai tambah sejam lagi. Korang kalau nak tengok, kalau aku nak kau nak tengok aku main game ni lama, kau tap like lah. Tap screen lah. Bukan nak kata apa lah. Aku tak bukan nak main free sangat pun sebenarnya. Kita mesti nak sesuatu kan. At least lah kau tap like, confirm akan datang kat orang yang tepat yang nak tengok kan. Yang support newbie. Ya Allah. Tu twisted pula. Apa benda ni? Dah dapat tengok game, janganlah berhenti like tu. Tak apa tu, mana yang nak tengok replay, mana yang tak sempat nak tengok live kan, boleh tengok replay je tu. Tadi bukan tak boleh teleport. Tak, Mastika kenapa bahasa Indon pula? Mastika bukan sekali. Lag ke? TikTok lag tak? Ni apa benda, Google pun buka ni. TikTok tak lag kan? Mic okey ke? Aku asyik dia tanya je, tapi nak buat macam mana? Selalu sangat masalah. Kisah kelam di sekolah. Aku nak sekolah tu. Kau nak tahu apa benda yang seram yang best? Seram sekolah aku suka. Sunda. Apa ya Sunda ni? SMK Tanjung 12. Babi ada Pontianak kat atas tu. Nightmare Killer Shock. Akibat tidak puasa, mayat dibelit ular. What the fuck? Kenapa aku terasa? Ya, aku puasa. Duit IBG sekolah. Baik tu. Okay. Not scary. Oh, ni apa room. Okay, kita main seorang. Oh, masuklah ni. Okay, let's go. Mana yang duduk luar tu, masuklah. Kita tak adalah nak sebut-sebut nama ke apa, kecuali kalau orang nak lah. Nak. Aku tak nak sebut nama. Korang malu kan, tak apa lah. Masuk je. Malu apa? Buat macam rumah sendiri.
Okay. Soalan aku kenapa gelap sekarang ni? Oh, This game is inspired by urban local story Perak, Malaysia. Negeri aku, siap. Baik tu. They do not scream, they whisper. And if you hear your name, do not answer. Okay. Physiology horror. Some audio and visual effect might disturbing real. Player description, advice. Wah, tak sempat baca. Thank you, tap screen. Thank you. Okay, jom let's go. Weh, laju. Babi ada pucung lah tengah tu. Welcome to SMK tanya. Aku dah hanya maybe saja. Tu lagu apa babi? Maybe siap padus. Okay. Tak siap. Tak, kenapa siap ada slipper ni? Map. Oh, sana sekolahnya. Okay. Maybe. Sekolahnya kat mana? Sini gelap. Sekolahnya kat mana weh? Inilah sekolahnya kan? Siap masuk. Q. Oh ni. Take this candle. Tak pasal-pasal lah aku kena kerja malam pula. Sebaiklah dapat game ni teman aku. Oh, dia macam apa? Mobile Legend ke apa? Ni dah kena kerja malam pula ni. Jalan mana? Tak payah lari. Santai je. Nak kena jaga sekolah pula ni. Ya Allah. Dia main lampu. Tak, ni sekolah terbiar ke apa weh? Dengan lumut-lumut ni. Aku ingat ni sekolah. Aku ingat ni sekolah biasa tu. Sekolah yang guna lagi. Ya Allah. Kenapa aku nak kena jaga sekolah terbiar weh? Aku nak kena buat apa kat sini? Basic sekolah. Basic cerita hantu lah kan? Macam nak buka inventory ya? Macam buka inventory? Sekarang nak kena buat apa ni? Yang benda pula. Ground floor. Level 1, level 2. Security booth. Security booth kat mana? Sekejap, kita masuk kat mana tadi? Gelap bah men. Ya Allah, aku nak lari pada sini. Tolonglah. Babi, sekolah dia seram tu. Lan sini ke? SMK Tanjung 12. Real ke? Sekolah ni real ke? Real guys, real ke? Memang ada sekolah ni. Ha, kalau kau baca ni, aku ada letak kunci security kat dewan.
Kalau kau baca ni, Dan ada letak kunci security kat Dewan. Dah nogori pula. Kalau kau baca ni dah cukup. Aku tahu kat Dewan. Bang, game apa ni? Apa nama tah? Mastika. Roblox. Bukan Roblox. PUBG Baik tu kau PUBG. Hall kat mana? Dah, okay. Ground floor, security Mana booth. pula si Pak Straight. Din ni? Lag Hanya aku nak kerja seorang lah ni. Lag ke? Okay, kau ni lag. Betul. Lag betul. Serius ah? Nampak okey. Apa yang lag tu? Nampak okey. Ya je lag. Ya ke? Betul? Sumpah. Kat mana pula Dewan ni? Serius lah aku nak kena masuk. Okey dah. Tahu tu. Kalau lag sorry dah. Aku tak boleh buat apa lah. Dia kadang tu lah. Kadang internet problem lah. Weh. Bunyi apa? Dah okey dah. Okay, baik. Serius lah, Pak Din letak kunci kat sini weh. Dewan ke ni? Dewan ke? Serius lah, ni Dewan. Tak masuk. Tak baik tu Pak Din letak kunci mata-mata. Dah menyusahkan aku pula nak cari. Sekejap sabar je. Ke kau sendiri room? Oh, Dewan hujung sana kan? Silap. Sekejap. Bunyi apa pula tu? Sekejap sabar je. Okay, ni security. Okay, depan tu sekolah. Betul lah Dewan belah kiri je. Serius lah. Ke Dewan sini? Dah sekolah terbiar anjing. Kuasin bukan lah. Memang sini lah. Pak Din menyusahkan orang ah. Hall kat mana weh? Serius lah ni hall. Betul ke ni hall? Tak nak masuk tu. Patutnya hall dekat je dengan ni. Sekejap, sabar sekejap. Patutnya hall dekat je dengan security room ni, macam jauh je. Find all the ritual. Dah jumpa dah kunci. Oh, ada objektif.
Belum jumpa. Tak ada. Hall dia mana? Aku tak tahu tu. Ni ke hall? Ni macam hall juga. Gelap ah. Ada lampu ke? Aku rasa ada lampu tadi. Sekejap. Cik nampak yang tadi. Rasanya bodoh aku ni. Rasa betul aku ni macam bodoh sangat duk. Hall pun aku dah tak jumpa kat mana sekarang ni. Ke dalam ni. Okay, aku dah jumpa. Cafe. Cafe kira dining hall lah kan. Okay, so cafe sini. Maksudnya ni hall lah kan. Ya ke guys? Ya ke? I know where you are pula. Tak ada, map tak membantu tu. Sumpah susah dah aku rasa game ni. Tak, bukan apa tu. Aku tak berani weh nak masuk tempat ni. Sana kafe, belakang sana kafe. Ni ke hall? Dah lah gelap weh, aku dah tak nampak apa-apa ni. Aku dah tak reti macam nak buka lampu ni. F kan. Ni apa benda? Ni apa tempat apa? Dah gentle dah. Aku memang tak nampak apa-apa tu. Serius lah. Macam mana nak buka? Kenapa aku lari ke sini? Tolong dah, aku nak balik tau. Perak sekolah ni real ke guys? Oh, ke aku tak ambil lagi candle ni? Lah. Oh. Sabar. Aku tak ambil lagi ke? Daripada tadi aku duduk dalam gelap, aku tak ambil candle rupanya. Aku ingat aku dah ambil. Aku dah ambil. Aku ketupat nak buat apa? Oh, ketupat pun lampu Candle lah. Okay. Selama ni aku berjalan dalam gelap, rupa-rupanya aku lupa nak ambil candle.
Mat, lagi seram weh. Weh, dah seram sis. Tolong lah. Please lah, aku dah tak boleh main tu game ni. Ni ke hall? Aku rasa memang aku nak kena jalan je lah cari hall. Map. Cafe, staircase, musik, toilet, surau. Oh, tak, toilet sini. Maksudnya hall area sini lah. Hall patutnya area sini lah. Oh, ni hall. Aku dah berapa kali je lalu sini sebab gelap je aku tak nampak. Tolong lah, aku tak nak masuk tu. Kenapa dah Pak Tan? Apa dah tinggal? Assalamualaikum. Nak ambil kunci je. Ambil lah. Cepat. Kenapa tak ambil, ya Allah? Dah ambil ke? Kenapa tak ambil tu? Ya Allah, keluar dulu, cak dulu. Dah ke? Dah dapat ke kunci tu? Dah dapat ke? Kenapa tak dia tekan? Weh, ada benda follow aku dah aku rasa. Ya, aku rasa lag ke? Oh, tak boleh. Oh, dapat. Nak kunci store. Ambil lah barang-barang cleaner kau. Nak kena cleaning lah. Memang perlu ke part time cleaning dekat sekolah terbiar malam-malam macam ni? Store kat mana pula? Memang perlu ke guys? Memang perlu ke part time cleaning malam-malam macam ni? Tak ada, aku kena habiskan tu game ni. Nanti replay tergantung tu. Storage room sana. Nanti replay tergantung tu. Jangan. Kau tahu tempat paling seram apa kat sekolah? Dekat tempat terbiar macam ni. Toilet tempat paling seram kalau sekolah terbiar macam ni. Ada bunyi air pula. Tak, kenapa nak kena screening sekolah terbiar tu? Kenapa nak kena buat malam-malam lagi? Memang dah tak ada waktu lain ke? Music room. Okay, kosong. Tak apa. Tak ada, sumpah tu. Serius lah. Music storage room. Storage room sini. Tekan. Kita tak payah takut. Tak ada apa pun. Mak, benda apa pula tu? Okay. Kunci apa lagi ni? Prayer room. Ni kunci surau. Nanti masuk waktu solatlah kau kat surau tu. Ya Allah. Ni nak buat apa pula dalam storage room ni? Kan dia suruh ambil cleaning. Prayer room pula. Prayer room kat mana pula guys? Aku takut tu guys.
Kau bayangkan aku nak masuk ni je dah berapa lama dah tadi. Aku nak jumpa candle je dah berapa lama tu. Prayer room kat mana pula? Map jap. Tingkat atas eh? Oh, tingkat bawah juga. Aku kadang boleh terkejut dengan tangan aku sendiri tau. Cafe, staircase. Counselling room. Lepas tu prayer room kat mana? Ni prayer room. Tak, bukan. Sekejap, bilik kaunseling. Betul lah. Oh, kat belakang hall. Aku ni gimana? Memang tak ada siapa nak repair lampu tu. Mana tu Pak Tan? Ya, nama dia Pak Tan. Pak Din, Pak Tan pula. Pak Tan ada kucing. Tak serius tu. Ni apa? Kan. Dia biasa kalau yang ada tas ni dia macam ada label tau tempat dia. Toilet. Astaghfirullahalazim. Kau tengok apa? Kau tengok apa? Aku tak nampak. Kau tengok apa? Aku tak nampak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai azan tu. Disuruh di... Oh ya, yeah. Azan dekat masjid dah. Dah masuk waktu isyak. Baik aku solat dulu. Okay, saya solat dulu. Baru isyak guys. Okay, surah tak ada hantu. Pak Dan leave me alone and give me task. Kenapa bersepah sangat ni? Pak Din ni. Dah lah tinggal aku seorang-seorang. Kotor sikit kau bersihkan lalu surah ni. In the prayer room first. Tu Pak Den. Pak Den dah curi tulang Pak Den. Lepas tu aku pula yang kena cuci semua benda. Pak Den makan gaji buta lah tu. Aku apply nak jadi security je tau. Bukan nak jadi cleaner weh. Ini bukan dalam job task aku. Okay. Nice. Dah bersih kan? Boleh solat dah. Ni kunci pula. Kau tolong bersihkan. Kau tandas pula. Dia kuncinya cici kat dia makan. Carilah kau dulu. Memang masalah lah Pak Din. Dia makan pula dah. Pak Din. Tak. Babi lah Pak Din ni. Wih.
least aku tahulah jump scare dia macam ni. At least aku dah tahulah jump scare dia macam ni. At least aku dah tahulah jump scare dia macam ni. Okay. Jump scare dia macam tu je. Okay. Harap-harap macam tu. Dah lah aku cuci tandas. Dia makan pula. Dia makan boleh tahan juga tu. Gelapnya. Pak Din ni merata-rata dia cuci. Dia besar juga. Dia makan dia. Ah! Aduh, ada budak je gelap pula. Macam mana weh nak cari kunci ni? Kat mana lah pula dia cicir kunci? Follow the candle. Tak, sumpah tu. Kalau aku cari kunci dan kalau aku dapat part time macam ni, aku tak sanggup weh. Dah aku sesat dalam dewan makan pula. Weh, dah lah gaji basic. Nak kena buat kerja macam ni pula. Ah! Bunyi apa pula tu? Follow the candle. Tak nampak candle pun. Kat mana weh jalan keluar ni? Please tu aku nak habis cepat tu game ni. Sumpah tu. Oh. Mana weh jalan keluar? Serius lah. Tak, doa aku redah je, doa aku redah je. Sumpah aku redah je, duk. Mana weh jalan keluar ni? Dia kata follow the candle. Aku sebiji candle pun aku tak nampak ni. Oh ya. Anak panah ke? Aduh, Pak Din, Pak Din.
Orang tua ni Oh ni candle. Okay. Kalau dah jumpa candle macam betul dah. Aduh, orang tua ni menyusahkan aku betul ya. Dah lah gaji basic. Kena sesat dalam dining hall lah. Itulah inilah. Okay. Cicir kunci mata-mata masalahnya dia cicir kunci, dia boleh letak ngam-ngam dekat dinding tu. Caps lock baru dah buka. Lepas tu nak mana? Dah ada kunci dekat mana? Jalan keluar. Tak besar sangat dining hall dia ni. Dah kat mana pun. Dah kat mana pula jalan keluar ni? Aku dah sesat weh. Ni. Oh ni jalan keluar jumpa dah. Buka lah. Buka ni ke? Ada benda lagi ke kau tak buat? Ada benda lagi ke aku tak buat ni? Ha! Aku rasa lepas ni jiran aku terus pukul aku, sumpah. Okay, jumpa jalan keluar. Baik. Dah caw. Ni kat mana pula? Ada dalam dining hall lagi ke? Bukan dah keluar ke tadi? Caw. Tak, sekarang ni okey tak? Live okey tak? Okey. Sekarang ni aku nak kena pergi toilet pula. Kau tahu tak? Sekejap, jalan keluar mana? Kau tahu tak tempat mana yang paling seram dalam sekolah terbiar macam ni? Toilet. Jangan kata sekolah terbiar tau. Jangan kata sekolah terbiar tau. Kau pergi tempat yang still guna pun dia seram juga tau. Toilet. Apa benda aku cakap dah, aku tak tahu. Dah, jangan layan aku, sumpah tu. Kacip dah aku.
teruk pula communication skill aku Tak dah, aku tengah takut dah. Aku tak tahu cakap apa tu. Tak, toilet dekat sini. Kita tengok depan ni. Ni toilet. Belum. Belum kena jalan ke sekolah ni. Assalamualaikum. Dia dah main loker. Dia main loker lah guys. Dia main loker. Apa yang aku nak kena bersihkan ni? Search for hidden key. Dia main loker lah guys tadi. Hidden key pula. Aku dah tak sanggup dah nak jalan depan. Oh ni. Ni ada patung. Little doll one. Besar siap. Apa ni hidden key? Muzik. Muzik room pula. Tadi suruh bersihkan tempat ni. Jauh dulu. Muzik room kat mana? Oh, toilet lelaki sana. Muzik room sana. Weh, tak serius tu. Kenapalah aku pergi pilih nak main game ni. Dalam banyak-banyak game dalam Roblox tu, aku pilih nak main game ni tau. Kau nampak tak betapa baiknya pilihan aku? Kau boleh main game yang santai-santai, main game lumba-lumba, main game lompat-lompat. Tapi kau pilih nak main game Mastika. Baik tak? Baik tu. Baik lah guys. Buka lagi. Ni music room ke bilik apa weh? Dan kenapa music room macam ni? Oh yeah, aku ingat benda apa tadi. Find the hidden key. Lagi. Nanti aku sumpah jujur aku cakap, mesti dia main alat muzik tu. Dah gelap guys. Dah gelap. Aku tak nampak apa-apa Weh, sumpah game Roblox pun seram ni weh. Aku dah pernah main macam-macam game hantu tau. Tapi serius lah game Roblox seseram ni weh. Weh. Ya Allah, ni apa benda dengan putih-putih pula ni? Astaghfirullahalazim, aku kat mana pula ni? Ni sekolah ke benda weh? Dugaan aku malam ni. Ni sekolah ke benda weh? Dia nak berapa? All berapa banyak? Cakap lah all tu berapa? Dah 3 dah aku ambil. Perform the gamelan escape. Gamelan ritual. Ni ritual gamelan.
member ni part time cleaning je tau. Part time member ni kerja cleaning ni tau. Ni dengan macam-macam lagi ni kena buat ni. Dengan ritualnya, dengan Pak Din nya memang kata-kata dia letak kunci. Aku pun dah tak tahu lah. Weh, tap screen tu korang. Tap screen tu. Dah balik dah. Perform the gamelan. Go to the stairs. Nak naik dekat tu pula. Bila nak habis panjang lagi ke game ni? Okay, panjang lagi ya game ni? Tak tu, game ni kena main berdua, bertiga tu. Aku buat main seorang siap. Mana tangga? Counselling room sini. Counselling room sini. Kalau counselling room sini, tangga area sini jugalah. Mana tangga guys? Mana tangga tu? Mana tangga? Counselling room sini. Tangga patutnya kat sini ya. Ada tangga lain ya? Ni counselling. Ni apa benda? Ni counselling room. Tangga patutnya sini lah kan? Mana tangganya? Ada tangga lain ya? Oh. Cep. Yalah kan, betul lah kan? Betul lah, patut tangga sini kan? Ni bilik apa? Oh, ni tangga. Kau dah tahu something wrong dengan sekolah. Ada sesuatu lah yang jadi kat sekolah ni. Aku kena siasat ni. Kau dah tahu ada something jadi kat sekolah ni. Ah! Kau dah tahu ada something jadi kat sekolah ni. Kau acah-acah jadi investigator pula. Carilah kunci dekat kafe balapan tangga. Into kafe. Cuba buka pintu tangga lah tu. Kunci tangga ada dekat ni kat kantin. Kau pergilah cek sana. Ada kat kantin pula. Macam-macam lah. Macam-macam lah Pak Din ni. Okay, tu aku tak terkejut. Oh tu. Ini aku terkejut. Ini aku terkejut. Ya Allah, dia ni buat berani. Sumpah tu, dia ni buat berani tu. Dia ni acah cool tu. Kalau aku ni taubatlah aku balik terus. Ya, aku dah baca Pak Din. Pak Din oi. Hah? Aku dah ambil dah. Ke kunci tu pindah? Belum lagi
Belum lagi. Kunci tangga 2. Tangga 2 maksudnya? Tangga tingkat 2. Benda tu guys, dia ni acah-acah detektif lah, nak siasat-siasat sini. Dengar guys, dengar. Ya apa pula tu? Art kelas hujung sana. Ada orang gelak pula. Assalamualaikum. Ya, kenapa menangis? Ya Allah, aku dah... Papa. Aku dah tak sanggup dah main game ni. Kelas. Sumpah dah, aku dah tak sanggup dah main game ni. Oh, hujung sana. Betul lah, hujung sana tadi. Papa, jangan nangis. Jangan menangis. Sayangku. Abang takut di sini. Apa benda pula tu guys? Ya, dek. Dek jangan duduk situ, dek. Dek jangan nangis, dek. Dek, abang ada, dek. Dek, jangan nangis. Nangis dah duduk gelap-gelap ni. Kat mana pula ni? Babi lah dia tu. Aku penat-penat lari sampai sana. Dia boleh tolak aku macam tu je balik. Babi je budak tu. Kat mana dua kelas ni? Sini Sini ke guys? Ni room. Weh, ada bunyi burung berjalan weh. Okay. Assalamualaikum. Kelas apa pula ada congkak kat sini? Dah aku kat mana pula ni? Dah aku jadi dekat lubang Dah kenapa aku jadi kecil pula ni? Bunyi apa tu? Ada orang mendesah tu. Ada orang mendesah tu kat belakang. Dah kenapa aku terbang pula ni? Biar ada pocong siang hujung tu.
Oh, tak, bukan ujung je. Tepi-tepi aku ada weh. Wih, panjangnya tangan. Ui, panjangnya tangan. Ui. Weh. Assalamualaikum bang. Bang. Bang mati kenapa bang? Abang lah yang saya urus tadi bang. Jenazah yang saya tu. Siap bila kau ada kat sini? Jenazah aku urus tadi semua perempuan siap. Siap bila lelaki? Ada seorang. Find the classroom door on this floor. Classroom door kat mana pula? Classroom kat mana pula weh? Kelas dah banyak weh. Oh, tu ke? Babi aku takut siap. Okay, ni ujung. Okay. Keluar depan ni, masuk kanan. Keluar depan ni, masuk kanan. Masuk kiri. Okay. Keluar depan ni. Masuk kanan. Ya, real lah. Okay, betul. Masuk kanan. Masuk kiri. Ni kelas. Assalamualaikum. Sorry cikgu, saya lambat cikgu. Kat mana pula guys? Find toolbox, find 3 generator, find 3 fuse, escape. Kunci tangga. Cari fuse. Turn on. Weh, ada pocong melompat siap depan tu. Kau apa dah ni? Real lah. Kena cari toolbox. First kena cari toolbox. Dekat mana tu aku? Tak doh. Tap light dulu go. Tap screen dulu doh. Macam mana aku nak sambung ni? Yang mana tengok replay tu tekan button like dulu Tekan button like dulu. Tekan button like jangan lupa Subscribe jangan lupa Ingat tu. Ingat tu Tengok replay free, tengok aku penat duk main dapat tengok free, syok pula. Subscribe dulu. Weh, lama lagi ke nak habis 2 game ni? Tolong Tak doh, bagi mana manis doh. Bagi mana manis sikit doh, penat ni. Weh, ada orang kena seksa tu guys. Tu bulan puasa tak puasa kan. Dah mati kena seksa. Bulan puasa ni puasa guys. Mati dah kena seksa, dah menyusahkan orang jadi hantu.
Jadi hantu dah menyusahkan orang. Korang puasa lah guys. Itulah hukum tak puasa kena belik dengan ular. Puasa lah, puasa tu guys. Berbanyak dah sebenarnya ritual doors ni. Ritual box. Banyak generator ni. Wah! Lari! Dah kenapa kubur dia seorang je yang kena lampu ni? Find 1 out of 3. Oh, ada 3 generator Tak kena keluar satu Ya Allah. Ni lah guys. Ni lah orang yang tak puasa kat bulan Ramadan ni. Ni lah contoh dia. Jangan menyusahkan orang guys. Jangan menyusahkan orang. Pak, mati jadi pocong. Kenapa aku tak boleh nak unshift ni? Dia duduk lepak kat situ pula. Dah tak ada. Tak doa. Aku dah tak boleh nak terkejut dah kalau macam ni. Tiba-tiba pula line Okey lah, live okey lah. Tiba-tiba pula line dia kacau. Ya Allah. Tu guys. Tu doh. Mana lagi generator? Oh ni. Jumpa.
Aduh, mana ada lagi fuse? Dia kata dekat-dekat kan fuse. Kira dia ada dalam kawasan ni je kan? Ke dekat-dekat dengan semua generator? Mana ada pocong? Mana ada pocong? Kau siapa tu kau? Tu main V aku duk. Weh, lama lagi ke? Banyak lagi ke task dalam game ni? Okay, jumpa satu fuse. Oh tak, dia tak dekat-dekat, dia jauh. Lagi satu guys, lagi satu. Siapa namanya? Di mana rumahnya? Mana dia punya pucung tu? Mana dia punya pucung tu? Ah! Dah berapa kali dah aku kena jump scare siap. Lagi satu. Weh, aku rasa lama-lama aku boleh sakit jantung lah kena ni. Aku rasa tak boleh live hari-hari tu dah. Aku rasa dah tak boleh hari-hari lah live main game hantu tu. Main game lain lah pula tu. Kita main game santai-santai lah tu. Tak boleh lah game macam ni hari-hari. Boleh mati aku dibuatnya macam ni. Tak ada, esok aku rehat tu. Esok aku nak rest tu sumpah. Dah lah korang tak support apa-apa tu. Kasih like sikit tu. Baru 3k. Up lagi 5-6k. Kita kena minta. Kita mana boleh buat benda free tu. Weh, satu lagi. Mana-mana yang aku tak tahulah. Kalau kata korang tidur kan, nanti aku post dekat replay tu. Post replay dekat YouTube tu. Wati. Jangan, aku lupa TikTok ni sensitif. Dia manja. Okay, aku dah tak kejut. Okay, aku dah boleh sambung main ni. Cuma letih. Okay, aku dah boleh sambung main ni sebab aku dah tak terkejut dah. Aku dah biasa. Aku dah immune dah. Masalahnya kat mana wifi dia? Aku dah immune dah. Kau dah tak boleh bagi aku takut tu. Dah tak boleh bagi aku takut. Tunggu.
Tak, soalan aku satu je. Sekolah mana yang boleh ada kubur kat dalam sekolah dia? Kubur dia bukan 1, 2 tau. Kubur dia memang dah betul-betul tanah perkuburan tau. Sekolah mana yang ada kubur? Gentle tu sekolah ni. Dah setengah dah. Sekejap. Pos siap. Oh, nampak benda ni. Aku tutup lah guys. Tak ada orang komen pun. Kita fokus main. Sorry. Aku lupa pula yang benda ni. Benda tu boleh nampak lagi. Dia macam tak best lah tengok kan. Tak, aku tu. Sebab aku tak ada monitor. Aku dah ada monitor tapi aku tak boleh nak connect. Aku tak tahu kenapa. Nanti aku cuba lagi lah. Aku cuba setting lagi lah macam mana. Aku tengah cuba upgrade lagi aku punya live streaming ni. Tapi tolong lah korang pun kena support kan. Aku hari-hari dah usaha upgrade aku punya streaming quality kan. Korang pun usahalah. Tolonglah juga. Aku tak minta banyak pun guys. Tap screen. Korang dah ada ramai viewer pun aku dah rasa bersyukur dah guys. Aku tak minta. Aku bukan nak minta gift banyak-banyak, gift sampai beratus-ratus. Tak minta banyak pun guys. Korang support aku, tap screen pun cukup lah. Aku tahu tak semua orang mampu. Aku pun tak mampu. Aku pun tengok stream orang. Aku tak pernah bagi apa-apa gift pun. Jujur aku cakap lah. Aku tak pernah bagi apa-apa gift pun. Sebab aku pun tak berapa mampu. Aku cukup lah untuk makan aku. Tapi untuk bagi gift ke orang tu memang tak mampu lah. Tapi aku still support diorang daripada like, share kadang, subscribe, follow. Tu cara aku support. Kau ingat aku dah terkejut dengan kau? Kau ingat aku dah terkejut? Aku dah tak terkejut. Sorry dok, aku dah biasa dok dengan kau. Kau tu nak mana? Oh, dah kan? Ya Allah, dah aku punya candle hilang pula. Mana tu candle aku? Dah lah, aku jujur cakap lah, aku tak boleh habiskan dah tu game ni. Sumpah dah, aku dah penat dah. Berapa jam dah kita live? Sejam baru santai lah. Tak, aku dah jujur lah, aku mana tak boleh lah nak sambung game ni tu. Aku dah letih tu. Tak, sejam daripada aku start balik. Aku start pukul berapa lah? Pukul 9 lebih aku start live. Sumpah penat tu. Ni bukan soal takut ke apa dah tu. Ni memang penat gila lah. Tak lagi pun macam mana aku nak teruskan game ni kalau candle aku tak ada. Mana candle aku pergi weh? Tak ada, aku dah tak boleh lah. Kalau gelap macam ni aku memang tak boleh main lah. Jujur cakap tu, sorry tu. Aku dah tak nampak jalan dah ni, sejujurnya.
Tak ada, sorry tu. Sorry. Lagipun TikTok pun dah tak dapat sambutan dah ni. TikTok pun dah tak dapat sambutan dah ni. Aku dah tak boleh teruskan dah tu. Game ni sorry lah, aku tak boleh habiskan tu. Bukan apa. Tengok. Aku main sumpah tak jampak apa-apa. Jalan pun aku tak nampak tu. Aku pun tak tahu kat mana sekarang. Sorry lah, aku tak boleh teruskan lah. Okay, so thank you mana-mana yang support hari ni, mana-mana yang share, mana-mana yang leave lah. Last lah. Satu gift aku sambung. tak janji tu. Aku tak boleh teruskan tu. Aku tak boleh tu. Bayangkan lah, kalau dah gelap macam ni, macam mana aku nak sambung? Tak boleh lah. So itu saja untuk hari ni lah. Aku rasa itu saja untuk hari ni. Aku tak boleh nak sambung lah. Esok aku tak janji. Aku dah penat, sumpah penat. Aku dah lenguh lah. Tak apa lah. Aku nak end live memang ramai lah masuk. Baik tu. Okay, so itu sajalah untuk hari ni. Mana-mana yang tak sempat nak tengok live, aku actually main 2 game hari ni. Dahsyat. Tapi semua tak habis. Semua tak habis tu. Tapi tak apa. Mana yang tak sempat nak tengok live tadi, korang boleh tengok balik kat replay. Aku akan post kat YouTube aku. Nanti aku share link dekat profile. So check it out. Kalau korang nak tengok apa nama YouTube aku, Fatih Abdullah juga. Korang cari je Fatih Abdullah. Nanti aku akan post replay streaming aku dekat YouTube YT. Aku takut babi kena ban. TikTok ni dah lah sensitif. Sorry aku lupa. So aku akan post dekat YT. Dan korang boleh tengok kat sana. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like. Okay, kita nak kasih YT kita ni naik juga. Okay, TikTok aku macam mana tak apa guys. Tak apa, kita start dari bawah. Aku faham. Kita start dari bawah. Okay, awal-awal semua orang pun macam tu. Awal-awal tak ada siapa pandang. Tapi tak apa, kita kena sentiasa berusaha kan, betul tak? Jangan sentiasa mengalah. Betul tak? Okay, aku harap one day korang akan nampak aku juga. Aku harap macam tu lah. Okay, luahan hati pula ujung-ujung ni. Okay lah. Okay, itu saja untuk hari ni. Bye-bye. Jumpa lagi. Macam nak ni?